kapal yang tiba daripada pelabuhan Jurong, Singapura, yang kalau kita lihat daripada manifestnya akan ke Medan, Indonesia, telah divert dia punya laluan dan memasuki perairan Malaysia dan cuba menyeludup rokok melalui pelabuhan atau jeti persendirian di Negeri Sembilan. Banyak soalan lagi ni. Tak nak maklumkan. Ya. Orang, tapi bukan rakyat Malaysia lah, itu je saya fikir. Kapal tu bukan rakyat Malaysia yang punya. Lesen import ni memang dah lama. So, sini sikit tu. Tapi rokok tu dibawa daripada Jurong. Tetapi dia divert bentalangan custom untuk import, untuk rokok daripada pelabuhan Jurong, Singapura, yang kalau kita lihat daripada manifestnya akan ke Medan, Indonesia, telah divert dia punya laluan